Sama-sama anak perumun, kan sama-sama mangan anak perumun le je nak ke? Emang tak tengok kakak ada game ke, tapi hukum mana ni? Nampak kan? Hukumnya bak tanya keadaan dan katanya. Keadaan dalam mulia katanya secara pasti tapi maksudnya keadaan ke kena pura-pura aju. Nyo thang ti kakam rumah ro aku. Nak pura-pura aju. Benar. Ya aku mah lagi kan. Ya benar. Cerita dalam tepuk ke sayang mangat. Mana nak kadang be ngote ya, kadang be je. Baru nak tu. Ah. Anak le bermun be ya. Bermun mentang ho dah pasal. Le ada bermun le ke. Yang berlepu. Bang ada pun jak joran. Tapi mio kali pun ka payah bayu. Bayu je lah main midil. Hek bu ah. Kan hai mutu ada pulunya biji ti kali lumpu. Bayu je lah main midil. Ha benar. Jadi ada tukar dalam ya. Zaman midil tentukan kalian keadaan urinangnya, kalian mak, kalian adik, kalian kakak. Ban. Jadi anu yang lahir daripada jima syubhatnya yang dihormati. Anu sah bukan anu zina. Hai dan berarti yang tanggung jawab tanya selaku ayah ke orang lain. Yang tanggung jawab anu daripada jima syubhat yang ke ayah. Hai ada biasa ayah sih kan masalah ha. Mungkin ya tanggung jawab tinang kan. Berarti yang kena pegang hukum putranya bab masalah jima syubhat, bab masalah nikah yang fasid, nikah yang hanasah dan nikah hanasah kena antip syarat dan mesti. Nyan mandum bandua boh nyan ngon mak daripada sineng nyan menyoka terjadi jima nyan hanjut le tak menikah. Oh, jadi kau nak. Terima kasih banyak apa? Maka ledai ni je bebo tepo ayo. Dan diputus akan nikah itu oleh tahrim yang muabbad seperti diwatikan istri anaknya dengan syubhat atau diwati suami akan ibu istrinya. Tak ngeri-ngeri. Atau anak istrinya dengan syubhat, maka terpasah dengan wati itu nikah istri anaknya pada masalah yang pertama dan istrinya pada yang kedua. Ya, ban berarti nak terpasah nikah loh. Dan diputus akan nikah itu oleh tahrim yang muabbadah. Maksud tahrim muabbadah adalah haram selama-lamanya. Seperti dijimakan istri anaknya. Melintai inang di roh terjima. Dengan syubhat roh terjima tapi. Atau dijima suami oleh suami akan ibu istrinya. Roh terjima emak tuan tu. Atau anak istrinya roh terjima anak perumah ke anak dia. Anak perumah tu yang anak kan biasa. Kadang yang galak janda. Biasalah baik anu pai du. Yang galak janda. Galak nang. Nak tambah pembantu. Anak tabah pembantu 3 kahwin, tabah perumah tabah pembantu. Yang nyorot $8 lagi beres. Anak nak rumah nak. Oh, iya rumah. Han, Terima air. hanjut. Kalau dah jimat bila bab. Malah kalau dah jimat. Oh, ini dari kubur kan. Kau yang cerita aja nyo dengar cerita lebih Atau roh tajima secara syubhat anak perumah tu dengan syubhat.
maka terpasah dengan jima itu akan nikah isteri anaknya. Dengan sebab ruh tamu jimanya terpasah nikah yang sahih. Dengan sebab maka terpasah dengan jima itu nikah isteri anaknya. Bab surah yang pertama, bab masalah roh tajima bunuh permohana tu. Dan istrinya pada yang kedua, dan haram dihimpunkan kau. Benar maksud ji? Menyuruh tajima anak permoh tu, berarti tanya terpisah dengan permoh. Man je berkahwin lom. Terpisah oleh siat dah. Tapi je berkahwin lom. Nikah baru. Mana nak nikah ni? Ya, mbak. Dan haram dihimpunkan dua perempuan antara keduanya itu satu keturunan, satu nasab atau satu rina. Jika difardukan salah seorang laki-laki, niscaya haramlah nikah antara keduanya. Maksud difardukan tak tergedi. Jadi antara dua draw kakak beradik. Ya, nyo masuk ke makaji. Menyok kakak beradik awak inang nya putuskan mubagah dah yang dipilih biar galak benua. Harim dapat sapat lam taboh kata nikah. Artinya nya kumpulin dua boh juga kah. Nya anje tak tapi nya kalau dah cerita taboh. Dah kita botu je. Dah pun melinggai taboh. Dah makin taboh tu je. Ya benar. Pulang balik ataupun pulang alih lebih kalau kan pulang balik. Pulang alih. Mana pulang alih? Pulang balik, pulang alih. Ya ke baik pengedar keluarga orina ke pulang balik. Ya betul jelas. Memang nikah wali melalui rapi itu menjadi wali anak empat. Awak di Malaysia. Yang tiba hukum. Cara je kan menikah melalui HP, wakilah melalui HP. Wakilah. Artinya ada telefon urang di Malaysia tiro ide. Yang kira-kira urangnya jit ayudang ke wali nikah nak kita. Hai mudah kena wali nikah kah? Kadang sembayang mendang enggak beres. Tak telefon. Thom tu hai bang, tolong nak nikah anak long siat bulan bin bulin. Ya, yang kaya baronnya. Tak beres, jit ada terima. Baik. Yang kenya yang nikah pasal dedau. Berarti gepisah panjang gedepu untuk perlejek lah menikah lah. Anak yang akan terjadi hana hari, bu yang akan terjadi hana hari. Tapi nikah terbatal dedau sehingga apa iat lah. Kiban nak ada yang lain ya? Orang yang menurut betul. Wali jadi kada ke wakilah. Yang menanggap pak kerja. Betul apa yang gambar. Gambar yang benda. Jadi hana urang yang ada pak wakilah pun kasih. Melalui HP. Begah banyak, begah banyak melalui HP. Kiban hukum nipu ada suara. Jut lagi seandainya dalam nikah anak hadir baru. Yang penting baru berjelas anak tipu, menyuna dua dro berjelas pu adik pu kakak. Menyuna dro berjelas long. Nyamban. Sah. Karena ini kan syarat ibu mutapat antara wali dari pihak Rinang. Kalau Rinang guna wali. Dan benar pihak itu dinto sendiri ataupun wakil dinto ni kan. Kemudian dua dro saksi. Sebenarnya untuk nak menikah lah orang katip. Long lintu. Ya tuan di rau. Oh. Perau dengan telah pegak. Perau tu. Tak tidur rau. Yang kat belah sebut tu. Ya amban. Yang penting berjelas lah. Untuk je mana tu. Baru guna anak kerja. Anak apa berarti? Begah abang melalui HP. Kan. Tapi yang ke kak maklum kata tu tahu tu. Muta anak tak tahu berarti mi turah je kan berarti pegah foto pegah bin pulan yang tu. Ha benar. Ingat je kan je tak tahu tak? Tapi sang mana memang anak tu tahu sama kali sana lagi ayu kan. Yang paling tidak ada kayunya nurung kamu turi lah itu tahu lah. Tinggal dah hantarlah menikah. Ya benar. Menikah rapi anjur yang menikah tu rapi anjur karena hanya istilah haji akad yang perle langsung untuk musyahadah. Dia terbalik. Terbalik je ngerak SMS je sabang dengan turah tu. Anak payah dibayar tak terbalik.
Mak gesyaratkan bak talak guna lafai. Latih nak kira. Guna lafai. Boleh lafai. Kan tapi mana? Manya dah kun ku talak dah kun. Anak tani ke perumoh dah kun kero dah. Anak tani di perumohnya anak roti. Ai dia tidak kun kata-kata talak kan. Tapi anak tani yang yang tak talak perumoh ikan tu tak kun yang kan duk malu. Yang kan mati. Cuma kan tak malu thira tapi tani ke perumoh tu. Ni kau talak je betul kan. Yang karut nah. Anak tahu dengar. Ai sebab minah anak play dengar lagi rujuk ti. Anak play orang lain. Ya benar. Bahaya tadi, kau berat bahaya, kau iya tu. Salah aku nah. Mi betul bau kurang le kah? Jembar syarat tak li. Tak li. Ya, Israel tak leh lagi betul meno. Kah pak kajak meno, menyo kajak kedai ku tali. Yang apabila ajak rut. Mana nah syaratnya? Ai walaupun kamu magda orang. Ku tali, anda ku tali. Adapun meno. Adapun meno betul kan? Ai. Meno cara je betul. Nyom bila aku tak baknya putus maka tali perumoh. Tertali perumoh. Yang ban maka tak tu nyom putus tali. Tapi mina nak kenakan han. Meno maksud kenakan kan? Ro ku menyo kajak kan akan ku tali sampai tali lah milen tu. Jangan janji kun. Janji. Menyo naik kenakan sama dengan janji tali. Menyo janji sampai ada parti baru rut. Menyo anak apa. Tapi menyo tak dengan lafai yang menunjuki makna sudah lagi betul. Kah menyo kajak kenang kah tertalak betul. Adapun kah ku tali. Kau rinang tu boleh Menyo kun rinang long nak syarat long. Payah niat. Ya. Huk lafai kini ya. Menyota niat latih dah kenya adalah untuk tali rut. Ya. Ladum nak berah lagi ya nah. Anak abis gedinga apa? Menyelafaikan jelas secara tali atau cerai. Karena punya bahasa adanya dua bola lafai yang jelasnya. Cerai atau tali. Ku cerai kah? Nya lafai jelas, lafai sareh je ke nah. Kak, harum kakak beradik. Hah? Bihar. Pertama perumoh dengan orang yang harum nikah. Tapi hotel dah pertamanya ke hanam cing emak. Ada dah pertamanya tak niatkan harum. Kan sekedar pertama mandang. Mesti kan tanah pertama tok mesti. Oh man. Oh orang memang tohi oh adik long nya hana. Oh ma rung ro ke sehi rung adik long. Ataupun oh ma jara ro ke tahi jara mak long nya hana. Tapi mio lang ate ni hotel ni kunyan. Mo maro ke tahi maklum tapi latihnya niat harum ro ke lagi harum maklum niat berharum karena lihatnya adalah tali awak jahiliyah zaman itu malik je syarat je kerunan artinya memang kain ni tali mai kun mentang kah memang ruang ke lagi maklum maksud ji lagi long hanya ku jimak mak kemudian hanya ku jimak akak ya benar. Menyonai niat yang untuk memaluk rut maksudnya untuk berharum karena lagi harum mak menan harum kah gelung nya menan betul ya menyoi pertama mandang hana sedangkan lado murung kepikir hana harum pi hana tasbih serupa hana harum ai dari pertama memang wanda muka betul jaro promo tanya putih
Jarak adik dia jauh putih, mana bekas sama masalah. Mak kata bahaya mah aja bekas apa masalahnya mah. Kahnya. Jadi kalau berdebat yang masalahnya ni, hidayah kalau berdebat. Jadi memang nak muncul pemahaman jamun semata-mata tak kun utama karut. Nah, salah surah jamun. Ya. Jadi hana ijinya dia ada utama, memang sama. Kipan ada pegang betul dia tu mengut ina nak sama ada pegang. Karena dia latih dah nak sapu. Tujuan ni tak untuk utama, tapi menyolang hati dia mengkeriling. Lang hati dia kan barunya kira dihar niat cerai ataupun niat haram. Maksud ji, hati dah kun rung rok lagi rung maklum. Latih dia nyo lagi harum maklum. Hai mak kena harum ke kena nyo. Ya ban lagi harum maklum mana harum rok. Nyan maksud dia nyo. Cuma tak kun cara bahasa menan. Yang karena awak jahiliah menai bubuk jamu nak ini cerai berumuh bubuk menan. Ya, mbak. Jadi waktu teruk dalam awal-awal Islam kegiatan lagi kan mentang na. Karena kan baru berselang padung 10 tahun masa. Ha, padung 10 tahun yang lalu na lagi harus malik. Kau yang tahu tu, ukur na long untuk malik lagi kan. Jadi kepegah dengan Nabi nya menyelaginya memang kan taluk sare. Tetapi berarti idanya menyudah mudihar lagi kan. Menyuhana tatu malik lidakunnya berarti wajib kafarat jika tu lempu ke pemerdeka sebuah lamin ataupun puasa 2 bulan ataupun beri makan 60 orang Islam. Ya mbak. Kafarat ni raya bud. Ya mbak. Baru hana kafarat. Lu takun diharnya. Nyo bet salah yang takun dihar pertama yang nak niat berharum. Ni memangnya nak ada pubut, nak tanit. Berarti menyo lu takunnya hana langsung tak taluk ji. Nyai tanya kena kafarat yang ji. Karena ini menghendaki daripada lafaz dihar untuk hang kena kafarat. Menang lu takun buta taluk ji. Menang lu takun hana lewat kadar rumah ninah ataupun istilah ji hana berselang waktu yang lama. Nyan buta perut taluk. Baru hang kenang kitanya ngan ji. Ngan kafarat. Jadi menyo tingat ni ke? Mesti tingat, menyo tanya nak tingat tu. Baru tak kena tanya dan yang tak maksud adalah apa hari. Tak lek je linyan. Nyat yang tapuh nak kena. Berarti je walam linyan. Ya benar. Ya tapi ladang mudah nak tingat ke? Anak tingat ke? Yang tingat kami mutihar ataupun roh gugun tali sesudah lalu daripada masa ka tabuh rukun. Hai mesti katruk 10 15 detik mesti katrip lah kerana kira lim sambung antara lafaz dihar dengan lafaz tali. Nyan wajib iaitu kafarah. Berarti kafarah punya tingkat jenis menyokong puasa 2 bulan anak salah alun tu tak gila apa. Menyokong puasa 2 bulan berturut-turut iaitu bi makan 60 orang Islam. Baik anak salah sabok 3 orang sekitar karatuk sehari. Ya benar. Kafarah haji saya. Uragam rinang tak ana. Ana karena rinang ana hak tali. Bagi orang yang mencuri. Ya. Karena itanya menghina antara yang kagak pahala oleh Allah Taala. Nyan berumuh tu hala, jelas hala. Tapi hina dapat sama ngemak tu long. Atra yang birahmat Allah Taala halih berumuh secara jelas. Tak pertama ngemak tu nyan bro tak ada bagi dia. Tak apa hari murinang yan. Tak pertama ngan urang yang hari nikah ngan kita lo. Ya benar. Jadi karena penghinaannya idanya umyohana ruh dah telik lantung berarti payah tabu kafarah. Ya ban. Yang benar ni masalah dihar. Tapi nanggap baju jino hana terjadi diharnya. Apa orang memang ini pegah hari cerai ju ka bengeh ka. Ana ya keun. Ana mempoy pertama-tama yan. Dah orang dah nampung kenan. Ana tu bayang ke kenan. Memang ada lewat yang benar. Cara apa bengeh ro gurinang tu. Ha? Ya. Hana aku memang sama.
memang sama. Yang iji benar tujuan khusus kasat tak pegah harum, tak apa harum latih tak apa harum kan nak bengeh dia. Bo walaupun nak bengeh ke dia. Yang nak pegah nyo harum. Nyo kah perumoh kah harum lagi harum maklum. Nyan mah nak mungkin tanya latih. Dihar adalah pusama perumoh pak bagian-bagian tertentu dengan urang yang harum nikah ngang tanyo dengan catatan ada niat tahrimnya. Nyan niat tahrim dalam kitab Tausyih Syarah Matan Takrib nah jilung pelemah nah. Lung krib matanya. Kait menyolang kitab Bajuri hana lerumpak dalam kaitnya tapi menyolang kitab Tausyih nah. Karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya benar. Rupa jelas nah. Ya. Menyebab kitab Pemahaman rawainya udah lengan. Kepemahaman nak dengar surah Hawai. Nyan karena pakai tak dengar-dengarnya nak terah na istilahnya hana bertanggungjawab. Beli pegah surah hana nampak matahan. Beli pegah surah hana nampak kitab. Ya, tapi jadi tak apa harum sesuatu anggota badan daripada uri inang katanya dengan yang harum nikah bagi katanya boh mak tu, boh adik inang tu, boh kakak inang tu. Yang punya yang nak pegang, nyan adat awak jahiliyah. Awaknya menan jamun. Bagi kitanya hang ubi pakai, punya degree dah pakai adanya gunung lagi ron tayang, gunung tangsinya, degree pakai. Nah, mandung kitab nah. Ya, yang tu karena kan untuk getup adat yang hana agatnya. Bak kitanya hana terjadi di Arab nah. Di Arabnya si menyo istilah haji mesti lagi pui dia jamun yang memang kata warikan dari nek tapi hana berendangam adat tu. Nah, mesti lagi kan kerak seginya. Oh, untuk mengharam, mesti nak niat bawah inan petahrim perumoh tu. Lagi apa petahrim? Lagi tahrim niat jima' dengan mak. Lagi tahrim jima' dengan mak. Ya benar. Nanti lu kirim matan bu. Lu kirim matan daripada yang menjelaskan inan nak kandungan niat. Kan semata-mata tasbih. Karena masuk tasbih lah pertama. Mahan susah tak mahan. Dan memang adanya hana susah haji. Haji dia nak pegah sama mak dengan perumoh. Pun boleh man. Ya, pakai harum pegah sama. Ya bang. Lafai minya be lafai. Dan beserta niat. Ana. Melatih daripada ana. Niat berharum. Maksud nyo lagi harum mak gelung menangkah gelung harum. Ya benar. Latih tu. Latih nak trip adanya mai bak dakun kan trip. Bak dakun lagi harum lung punya mak dengan mak menan harum kah kan trip bak dakun. Pi latih tiga je muncul bak dakun. Dia makan rumah sama tak kah dengan mak long, sama tak jarau mak kah dengan jarau mak long. Latih timbul jual saja. Nya baru lihat. Ya benar. Tapi menyo hanya semata-mata untuk tak nak pegah. Oh maro ke tak tari jaro ke bersih lagi jaro maklum cara nak tak maguan. Beres dah tu kan. Hanya hana je ketihar. Malaysia tu itu naurina bobo. Kawin dah bobo. Kawin lain tu hi naurina yang memang bayar kepada orang yang kaki tri yang hanjut lenya nah yang mesti kaki tri lah kali perumoh. Asai jima tak bayang kepada orang lain dosa tu. Walaupun kan dosa raya dia. Memang lagi ada pegang benar memang li memang. Meno yang harum kan. Ai. Yang harum meno. Tak bayang kamu jima dengan orang lain. Kan tu bayang umak tak sama ke tinangnya ke tinang awak. Ya hana tak bayang kita ada jima ke tinang awak. Ingat nama umak sama tak. Nama leh ya. Yang harum fantasi sek gitu. Benar maksud ji ya. Nya adab di. Adab kan bukan meno adab ni ada pun memang dosa kan dosa raya tapi nak dosa kan. Be huri nang kayo. Dia baron bega. Mah nak dari le ai le dapat jauh. Oh tinggal dapat jauh dan dia ke lain gero dia kan. Nye depois ji kamari weh. Nyadap. Ya.
Maka tengok dosa walaupun bukan dosa rik dah naga lah haji ya. Nyonduk buka-buka nak mian baik lagi kan. Ya, tengok naga nak mian tu. Mukruh sakai. Anak hari. Yang aja sama dalam masjid. Hajat dalam malam masjid. Yang hajat kan damang pi. Menetap. Minyak damang lewat nak boleh acok dengan happy. Acok je boleh. Ya benar. Yang hajat banyak bagi kita nya pe ada lu kahe dah pegah tapi nya hom guru yang tanggung gurung Allah Taala. Be dah fikir lelek tanya kalau dah pegah dia. Itanya kita mah ibadah tu boleh Allah Taala biu. Ya. Nah, kabar dia kan? Nah, lah merayaannya kasih tu. Kadang Doknya kurang selera ke parti juga. Tapi mana ada pun mana. Jadi kita Kalau nak saya tentu kan. Makan kita. Bulan negara ni salah sama ni mak tua lagi. dengan tua lo. Kanya kena je. Dengan tua. Kamu ni pun bisa dia, kalau kita mengkoni. Memang yang kakak tapi dong berita alam menurut keterangan dalam kitabnya talah kamar ruh tak kerja mak tuan dia. Mak tuan kita galak kau kita nyoka jamu. Berarti itu pisah nikah ni koyan. Kan tiat, matu tiat memang kata cerai lagi kata cerai ju. Berarti jadi mak ilah lu nak pegang. Dihormati. Arti dihormati sah anak kira dina karena memang betul-betul yang syubhat. Kau dengar aja. Ai belum boleh mana awal. Belum boleh. Berarti mak tua bayar bil lama ya. Dia mana wai? Nak ulung buka ai. Nak ule. Ilat ji pakon barang murinang nyan muyum. Payah bayu. Mahkota. Padu muyum tergantung keadaan di rumah. Tergantung keadaan di rumah padu muyum. Oh jut. Mana cara haji? Cara haji mana? Cara haji kan? Jelamai mitin. Jelamai mitin tu mana? Jelamai mitin kalau dah kai, dah mak, dah adik, hidang mu tu dipleu. Tak ke nyuka pada aku bayar jelamai mitin. Nya dah laki dia nyo hai. Apa hai kam tu. Hai aku bayar tapi dia juga dia je kalau beri. Ka pada urusan dapat jelamainya lagi urusan tu mak pun di. Jelamai ke hari nang. Tapak barang-barang koyan. Hak koyan. Tapi yang boleh pegah lah kan pun kat sebut wajib boleh. Arti sebut wajib nyo nak tapi je hutang. Nyo pokoknya ngotok gi baju. Berarti nak je si. Berarti nak kan tidak. Kalau gitu, tak long melang bawah itu. Hai, jino ko bahaya-bahaya ka perkembangan luar. Cim kalian ke baba internet ka. Tak ya tu. Iluan Anggro di Jakarta kak kala baba rumah-rumah susun ka. Menyo istilah haji kibarah ban balik kam rumah ngengen mak tuan aju jadi. Ai mak tuan mana lako gelin. Ya benar. Nyala ka kejadiannya kaya tu. Ya, ai bagi kita nyo ya dia kan sebab menjadinya bak dia udah berat malai kan. Ngemalai benda kat saya apalagi dosa kan. Menyo bagak nak melele mungkin. Ha benar. Kaisahkan dah. Yang bamba kau orang ini, maka kan sesuatu hal yang sangat berbahaya. Nak lah perayaan. Alhamdulillah. Berarti demikianlah silapih pengajian kita orangnya dah sambung lom pada kali yang lain. InsyaAllah mesti nak terlibat matan tu belum sampaikan secara tertulis lagi dalam matan. Jadi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah ada berjumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.